Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pepohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama saya Ali Farhan bin Suhaimi, berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Air Tawar yang terletak di Teluk Air Tawar Batuas. Kod sekolah saya ialah PEA 2057. Pada masa yang lapang, saya menggemarkan diri untuk membaca buku. Dalam video ini, saya amat teruja kerana ingin mengongsi sebuah buku yang pernah saya baca, iaitu Ustazah Basikal. Buku ini mempunyai 5 jilid. Buku ini diterbitkan oleh Alaf 21 dan pengarahnya oleh Ahmad Isa. Buku ini mengandungi 708 halaman muka surat. Ustazah Basikal adalah sebuah inspirasi travelog tulisan Ahmad Isa yang mengisahkan pengembaraan luar biasa beliau bersama isterinya. Mereka nekat mengayuh basikal dari Malaysia ke Mekah, merentasi 13 buah negara dalam tempoh 15 bulan dengan RM1900 sebagai bekalan awal. Perjalanan ini penuh dengan cabaran dari cuaca ekstrim hinggalah ancaman keselamatan. Kisah ini bukan sekadar catatan perjalanan fizikal, tetapi juga perjalanan rohani yang menguji keimanan dan ketabahan mereka. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan pelbagai individu yang membantu dan memberi inspirasi, membuktikan bahawa kebaikan manusia wujud di mana-mana. Dalam kesukaran, mereka terus usaha dan semangat dan kebergantungan kepada Allah. Dalam setiap bab, penulis membawa pembaca menyelami pengalaman sebenar mereka dari menempuh laluan berbahaya di pergunungan salji, menghadapi ketegangan di kawasan bergolak, hingga saat mereka tiba di Mekah dengan penuh rasa syukur dan air mata. Pengalaman ini memberi kesedaran bahawa impian yang kelihatan mustahil boleh direalisasikan dengan usaha, doa dan tawakal. Pendapat buku ini bagi saya adalah sebuah buku yang penuh dengan inspirasi, nilai-nilai murni dan motivasi untuk menghadapi cabaran hidup. Ia bukan sahaja untuk pecinta pengembaraan, tetapi juga sesiapa yang ingin mencari kekuatan dalam menghadapi ujian dan mengejar impian. Saya memilih buku ini kerana buku ini bukanlah sekadar pecinta pengembaraan, malah dengan inspirasi keimanan dan ketabahan. Setakat di sini sahaja video saya. Terima kasih Daun Keladi. Moga-moga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.